Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nur Syahla Alisha, kru TVSS SMK Pengenas melaporkan untuk studio sempena. Sekarang saya berada di Dewan Aspirasi SMK Pengenas di mana sekarang sedang berlangsungnya sambutan Hari Guru tahun 2025. Dari pintu pagar hingga ke Dewan, senyuman cikgu-cikgu kita bersinar macam selebriti. Dan pelajar-pelajar pun tak sabar nak buat persembahan istimewa untuk insan yang banyak berjasa pada mereka dari tingkatan 1 hingga 5. Jadi jom kita sama-sama menyaksikannya. Manu bantu ulun kejatuh cinta kusidro darah urung jitari sang putri raja paki bancara ne ucap cinta dapat kedup hati lon dapat dup la ulun pandang body jih megup keing ramping lagi biola mempesona terasa lun rapa pangsan oi di klep mata lun rap berubah oh disenyum ketuha babak lun tu goda timbul cinta lama dada pada pandangan pertama dari itulah aku terlena. Oh de Tia Monica, apakah mau jadi pacar kandang? Oh de Tia Monica, membuat diriku tergila-gila. Tia Monica urung jitari, Tia Monica tinggal di Juli, Tia Monica anu bak menteri lun andek Doktor Derwi, Tia Monica manis sekali, Bang Arul cinta mati, Tia Monica I love you. Tia Monica urung jitari, Bang Arul kop gurahi, Tia Monica anak Pak Menteri, Bang Arul anak Tungku Haji, Tia Monica tinggal di Juli, Bang Arul tinggal di Sigli, Tia Monica I love you. Monica anyuk Bapak Menteri, Bang Arul
Okay, sekarang saya dengan Cikgu Dalila dan Cikgu Haizan. Okay, Cikgu berdua dari negeri mana? Saya daripada negeri Johor. Saya daripada Johor. Baju cantik je. Negeri mana pula ni? Negeri Melaka kot. Kot lah. Kita nak merasa baju daripada negeri Melaka. Boleh tunjuk tak kat kamera? Asa terluka sejauh satanam hati tapi tak hasil cobalah dewasa bersuka. Cikgu, kalau cikgu bukan cikgu lah, cikgu nak jadi apa? Jadi apa? Haizan? Okey. Kalau saya, cita-cita terbesar saya nak jadi seorang cikgu lah, seorang pendidik lah. Tak kisah daripada KPM ke atau bukan KPM ke, macam tu lah cita-cita saya. Cikgu Dalila pula? Okay. Kalau diberi kesempatan selain daripada jadi guru, saya akan jadi accountant lah cita-cita daripada kecil. Tapi nak kesampaian, so kita tengok nanti macam mana. Oh, menarik tu. Tapi apa pun terima kasih untuk masa yang diluangkan. Have a nice day. Kenapa saya macam masa? Sekarang kita dengan Cikgu Azim pula. Cikgu dari negeri mana? Saya dari negeri Johor. Baju macam nak pergi nikah je. Baju negeri mana pula ni? Tapi ini memang baju tradisional untuk negeri Johor tau. Kalau awak tengok baju negeri Johor, dia ada baju Melayu yang biasa orang nampak baju Teluk Belanga kan. So ini ada baju Cekak Musang. Tapi kalau untuk Johor, dia punya ni nama dia Cekak Musang Sejari. So perbezaan itulah beza dia dengan Cekak Musang biasa. Oh, menarik Cekak Musang. Tapi kan cikgu, kalau cikgu tak jadi cikgu cikgu ada cita-cita lain ke? Kalau saya tak jadi cikgu kalau saya tak jadi cikgu, mungkin saya akan jadi pembaca berita kot. Sebab dulu masa saya sekolah dulu, adalah cikgu bahasa Melayu saya cakap, dia cakap lah muka saya ni macam muka pembaca berita. So maybe masa tu dia suruh saya baca. Saya suruh baca teks kan. Lepas tu dia cakap lah macam tu. So maybe lepas ni kalau saya tak jadi cikgu, maybe saya akan jadi baca berita lah. Oh, semoga cita-cita cikgu dicapai lah kan. Okay cikgu, terima kasih atas masa yang diluangkan. Bye bye. Sambutan Hari Guru di SMK Peninas hari ini jelas menunjukkan penghargaan yang tinggi terhadap jasa para pendidik. Dengan ini, kami dari kru TV PSS SMK Peninas mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru di SMK Peninas dan guru-guru di luar sana. Sekian daripada saya, Nursyala Alisha, kru TV PSS SMK Peninas melaporkan.